Assalamualaikum. Hari ni saya nak berbincang dengan korang kat YouTube sekejap je. Ceritanya macam ni. Ceritanya saya buat live stream reality avatar live streaming Jepun tu kan. Lepas tu saya nak testing saya punya karaoke mini tu. Jadi hari tu saya beli mini mic dengan mini speaker. Lepas tu saya test lah kan dekat live stream reality kan. Saya streaming pakai mini mic. Lepas tu bukan salah seorang lah. Betul lah salah seorang tu. Jadi salah seorang tu dia pun bagi saya sakit hati lah. Dia pun cakap kenapa suara akak je macam robot. Padahal semua mic ada echo, ada benda bergema tu. Korang yang bodoh je yang tak tahu. Okay? Jangan jadi bengap sangat. Kata suara orang robot. Aku hormat semua orang. Tapi aku nak orang hormat diri aku juga. Sebab aku guna mic mini tu untuk fun-fun untuk diri aku. Kalau korang tak suka mic aku, korang pergi belah berambus. Okey dah. Itu saja daripada Jiha. Assalamualaikum.